Amalan langkah-langkah kecekapan tenaga yang praktikal dan mudah disarankan untuk dilaksanakan oleh semua pengguna. Pertama, penggunaan penghawa dingin secara optimum. Tetapkan suhu pada 24 darjah Celsius untuk penjimatan tenaga. Pastikan penyelenggaraan penghawa dingin dilakukan secara berkala bagi menjamin kecekapan operasi. Bersihkan penapis dan habuk sekurang-kurangnya sekali seminggu. Sekiranya mempunyai bajet tambahan, pertimbangkan untuk menukar kepada penghawa dingin jenis inverter atau yang mempunyai penarafan cekap tenaga 4 atau 5 bintang. Kedua, penggunaan lampu LED yang lebih cekap tenaga. Cahayaan waktu siang pula, gunakan langsir nipis atau day curtain bagi membolehkan cahaya semula jadi masuk ke ruang kerja sekaligus mengurangkan keperluan lampu pada waktu siang. Ketiga, bagi yang telah mempunyai meter pintar, inilah masa untuk beralih ke skim time of use tarif. Ini dapat membantu mengurus penggunaan elektrik dengan lebih cekap berdasarkan corak penggunaan harian. Penjimatan elektrik bulanan dianggarkan sebanyak 5 ke 10% dengan kadar tarif lebih rendah pada waktu luar puncak, iaitu dari 10 malam hingga 2 petang. Seterusnya, amalan ringkas seperti menutup semua suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan juga membantu dalam mengawal penggunaan elektrik. ST juga ingin menggalakkan pengguna tenaga memilih peralatan cekap tenaga yang berlabel 4 atau 5 bintang.